Ingat 3 doa ni dulu, baca jangan tinggal setiap kali lepas pada semayang, sebab kita duduk pada fasa yang kita tak tahu dah mana satu betul mana satu salah. Selesa lah ni tuan-tuan, minta pada Allah, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama kami. Ini doa yang tuan-tuan jangan tinggal di akhir zaman ni. Pasal lah ni kita duduk zaman fitnah ni. Yang kedua, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang kami mana betul itu betul, yang mana salah tu salah. Sebab ada ketika pada akhir zaman orang dia duduk di tempat yang salah dan dia berasa dia sangat betul. Semua orang nampak dia salah, tapi dia beriman dengan perbuatan tu, dia kata dia duduk di pihak yang betul. Tuan-tuan, akhir zaman bahaya. Yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni pun penting ni doa ni. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau memesongkan hati kami setelah engkau bagi hidayah kepada kami, dan kurniakan kepada kami rahmah, kasih sayang. Sungguhnya engkau maha pemberi. Ingat 3 doa ni dulu, baca jangan tinggal setiap kali lepas pada semayang, sebab kita duduk pada fasa yang kita tak tahu dah mana satu betul mana satu salah.